SMKTZ. So hari ni 21 hari bertiga bersama dengan hari Jumaat. So kalau korang tengok belakang masing-masing tengah busy. Ada yang tengah memotong, ada yang tengah membasuh, macam-macam lah. So hari ni kita ada program bubur lambuk. So kita akan masak pada pagi ni dan kejap lagi 12.30 hari nanti kita akan agih-agihkan kepada semua warga SMKTZ. So kalau korang nak tengok macam mana perjalanan program hari ni, so korang kena tengok video ni sampai habis. Jangan skip ya. Bye bye. Suasana tadi memang seronok, memang meriah. So kita pun dah interview Ustazah Hasna, kita dah interview pelajar-pelajar yang buat kerja tadi. Memang seronok tapi penatlah juga kan sebab bulan puasa. Tapi tak apa, yang penting seronok. So kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan kepada semua. Saya Naimah Akilah selaku host anda pada majlis malam ini. Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang ke-20 kita berpuasa di bulan yang penuh keberkatan ini. Dan malam ini juga bermulanya 10 malam terakhir yang terdapat di dalamnya iaitu malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Seperti yang anda semua telah tahu, sudah menjadi tradisi setiap tahun yang di mana Sekolah SMK Teluk Gadong mengadakan iftar jama'i yang merupakan satu majlis yang menghidupkan suasana ibadah di bulan Ramadan ini yang dapat merapatkan hubungan silaturahim antara pelajar dan guru bukan sahaja berbuka puasa bersama tetapi juga menunaikan solat maghrib, isyak serta solat tarawih secara berjemaah. Program ini juga bukan sekadar tentang menikmati jualan yang enak tetapi ia juga adalah tentang kebersamaan, tentang berkongsi nikmat dan tentang meraih keberkatan Ramadan sebagai satu keluarga besar. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita lihat bagaimana kemeriahan dan kehangatan iftar jama'i pada tahun ini. Bagaikan dur, berikan gula dan tuzliya matulili ya bagaikan dur, berikan gula dan tuzliya matulili ya layla. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Macam mana sambutan iftar jama'i pada tahun ini? Okey, terima kasih kena ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Acik lah yang setelah beberapa tahun bersama SMK Teluk Gadong, sambutan iftar SMK Teluk Gadong pada Acik yang terbaik. Sebab apa? Ramai murid daripada tingkatan 1 sampai 5 hadir, yang mana rasanya penuh juga dewan kita ni. Keadaan ni kalau nak dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, tak ada rasanya. So dari sudut pelibatan anak-anak murid semua bagus. Yang tak ketinggalan, terima kasihlah kepada pihak cikgu tadi yang mana menyebut Haji dan juga memberi kita peluang lah untuk program kita ni. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, syukur atas rezeki malam ini. Semoga majlis iftar jama'i dapat mengeratkan lagi hubungan kita dan menjadikan Ramadan kali ini lebih berwarna. Nantikan video selepas ini